Alhamdulillah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bersama-sama lagi pada malam ni. Kita selawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga, para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Baik, jadi malam ni kita akan sambung perbahasan berkenaan dengan hukum al-qasmu ataupun kita panggil pembahagian isteri. Dan yang kedua ni masalah nusyus, iaitu isteri keluar daripada taat kepada suami. Okey. Baru ni kita bincang tentang mula-mula kita masuk dan kita habis dekat wa adna darajatil wahidah wa adna darajatil wahidah alla yukhalliyaha kulla arba'i layalin an laylatin. Habis itu tak? Jadi hak yang lepas tu disebut sekurang-kurang darjat bermalang dengan seorang isteri tu, iaitulah pada tiap-tiap 4 malam giliran untuk seorang. Hak ni pengarang sedang bercakap tentang orang yang ada 4 orang isteri. Maksudnya dalam 4 malam, sehari tu untuk satu isteri, sehari untuk satu isteri, sehari untuk satu isteri. Itu untuk kalau 4 isteri lah. Maknanya kalau sekiranya 2 isteri, mana katanya minimum pembahagian hari tu mesti sehari. Tak boleh macam satu isteri dia duduk 10 jam, lepas tu isteri kedua 10 jam, tak dikira gitu. Minimum untuk satu isteri adalah 1 hari. Dah 1 malam. Itu maksud dia. Okay, settle. Jadi kita masuk perbincangan hari ni. Qala musannif rahimahullah wa taswiyatu fil qasmi baina zawjati wajibatun. Dan menyamaratakan pada pembahagian isteri tu antara isteri-isteri tu hukumnya adalah wajib. Dia sebut menyamaratakan pembahagian antara isteri. Dia sebut perkataan baina zawjat ni sebab nak keluarkan daripada hamba. Hamba tidak wajib dia tadi menyamakan bermalang dengan hamba tidak wajib. Hak yang wajib memalangkan bersama ni adalah masalah isteri. Dan saya sebut dah pada perbahasan yang lepas, wajib ni adalah yang kita bincangnya asal hukum suami tidur dengan isteri dia tidak wajib. Dan itu adalah hak suami dia. Okey? Maknanya kalau still suami tu tak mahu tidur dengan bini dia, tak ada masalah. Cuma bila dia dah start untuk tidur dengan seorang isteri dia, maka dia kena ikut turutan isteri-isteri yang lain. Tak boleh dia tidur salah seorang je daripada mereka, tak boleh. Tapi anda kata suami dia tak mahu tidur belaka, tidak mahu tidur dengan ketiga-tiga atau keempat-empat isteri dia. No hal lah, tak ada hal lah ketika habis dah giliran. Tapi bila mula dia giliran, maka masa tu wajib dimulakan satu, kena ikut semua isteri kena dapat hak tersebut. Okey, gitu maksudnya. Okey, baik, sesat. Jadi hukumnya adalah wajib. Wajib ni atas apa? Atas suami yang balik lagi pula berakal. Dah. Dan juga atas wali bagi kanak-kanak yang mampu untuk berjima. Dan juga wajib juga atas wali bagi orang gila untuk menyusung orang gila tadi, untuk menyusung orang gila tu supaya dia tadi tidur bermalam dengan isteri dia yang ramai. Ni bagi masalah benda ni. Masalah orang gila yang kita khabar sebelum ni, orang gila tak boleh nikah ramai. Tak. Cumanya hak yang dibahas kata wajib atas wali orang gila untuk menyusung giliran isteri ni, bagi orang gila yang orang panggil ahli khibrah, orang berpengalaman tengok ada faedah lah yang nikah ramai. Nampak? Maka masa tu orang gila tadi
wali dia kena susung giliran untuk dia. Andai kata orang gila tadi tidak ikut turutang, tidak ikut turutang yang ditetapkan, maka masa tu orang gila tu tak ada hukum dan tidak perlu qada pun. Cumanya dosalah wali tadi kalau tidak menjaga perkara tadi. Baik. Apa perbincangan bersebut tadi tu ada dalam Bajuri. Okey, kemudian. So, Amber sebut dulu yang kena samakan pembahagian ni adalah pada sudut tempat dan juga masa. Okey, jom kita tengok bawah kata pengarang. Wa tu'tabaru at-taswiyatu. Dan dikira at-taswiyah tu, penyamaan tadi bil makani taratan, pada tempat tu. Jadi suami tadi dia gila-gilakan isteri bimaskanihinna fayaduru alaihinna bimaskanihin. Jadi suami tu kadang-kadang dia kata dia menyamakan giliran isteri tadi bil makani taratan, dengan tempat pada tempat kadang-kadang, wazamanin ukhra, dan dengan zaman pada kala yang lain. Maksudnya kita tengok fitaratin ukhra, maksudnya pada waktu yang lain. Tengok apa maksud dia nak kata ni. Suami tadi dia bergilir di rumah isteri tadi. Sebab tu dia kata sama ada fayaduru alaihinna bimaskanihinna. Jadi suami tu berpusing-pusing gi dekat tempat rumah bini dia. Tak. Au yad'uhunna limaskanihi, ataupun suami boleh panggil isteri dia ikut giliran lah maksudnya untuk mari di rumah suami. Itu maksud dia. Untuk mari di rumah suami. Okey. Jadi hak cara paling afdal lagu mana? Suami pergi rumah bini dia ikut turutang ke, atau bini tu lagi rumah dia, mari rumah dia lebih afdal? Ulama kata, Imam Baju kata wal awwalu aula. Cara pertama tu lebih afdal, iaitu suami pergi rumah isteri-isteri dia. Okey? Boleh. Jadi boleh atau tidak suami tadi dia pergi panggil isteri yang lain mari dekat rumah isteri yang lain. Contoh, isteri pertama mari rumah isteri kedua. Boleh ke tak? Ulama kata tak boleh, melainkan dengan redha isteri tadi. Ni isu-isu ni penting dah ni. Dan Amber nak bawa satu mesej pada malam ni. Orang yang nak nikah ramai sebenarnya tanggungjawab belajar bab nikah ni banyak. Dan peluang nak boleh dosa tu besar juga. Oleh sebab itu, kalau ada hasrat nak nikah ramai, kena rajin ngaji. Kalau malah ngaji tak usah nikah ramai. Boleh tak? Gitu. Bahkan Imam Syafi'i sendiri antara ulama yang menyatakan nikah ramai ni tidaklah disunatkan, bahkan hanya diharuskan, dan sunatnya nikah seorang. Sunat nikah seorang. Ni cakap ni ikut hukum ni. Tak ada orang sebelah. Nampak tak? Tak ada orang dah. Tapi nak ayat orang panggil hak asalnya gitulah. Okey, baik. Wa ammal makan, adapun dari sudut tempat, fayahrumu al-jam'u baina zawjaini, maka haram bagi suami tadi dihimpunkan antara isteri-isteri dia. Antara dua isteri, fa aksar ataupun lebih. Himpun tadi fi maskanin wahidin, pada satu tempat. Tak boleh dia kumpul isteri dia pada satu tempat. Illa birridha, melainkan dengan redha isteri tadi. Barulah boleh kumpul satu tempat. Tu cerita je. Sebab tu ni pemerhatian jugalah. Tak boleh kita kata awak ni menyusahkan saya, tak boleh. Boleh. Okey, cuma satu hak yang Amber nak sebut tadi. Tak boleh dia tentukan bini dia tu pada satu tempat. Tak boleh dihimpunkan bini dia pada satu tempat. Tak boleh. Okey, tak apalah. Tinggal tu. Okey. Wa amma zaman. Okey, sebelum tu ada pun berkaitan dengan masa ni. Masa ni ulama kata paling kurang waktu giliran sehari semalam. Maka tak boleh kurang daripada sehari semalam. Jadi, okey, dah kalau nak buat 2 hari 2 malam atas seorang isteri boleh tak? Boleh ulama kata. 2 hari 2 malam boleh, 3 hari 3 malam boleh. Cuma hak afdalnya adalah sehari semalam. Okey.
lebih daripada 3 hari 3 malam atas satu isteri. Contoh isteri pertama 3 hari, lepas habis giliran isteri pertama 3 hari, isteri kedua pula 3 hari, lepas tu isteri ketiga pula 3 hari. Okey, hak tu 3 hari boleh. Lebih daripada 3 hari, dah. Walaupun berbeza-beza negeri ataupun tempat tinggal dia tu ataupun kampung dia, tak boleh lebih daripada 3 hari melainkan dengan redha isteri-isteri tadi. Sebab tu ni kalau ada niat sahabat-sahabat nak nikah, dok bini Terengganu seorang. Lepas tu pergi jauhlah di KL, bini KL pula ada seorang. Okey. Jadi macam mana nak bahagikan contoh 2 orang? Kan nak bulan seminggu 3 hari sekali. Maka boleh bincang. Nampak? Boleh bincang dengan isteri dia tadi. Kalau setuju beres lah. Mana kalau tak setuju kena balik ikut saya lah. Gitu cara dah. Tu. Dan masalah bila reda ni, maka kalau reda, bini-bini tak direda, maka lebih daripada 4 hari pun tak apa, bahkan berbulan-bulan pun tak apa, bertahun-tahun pun tak apa, tak ada masalah dah. Ada satu tempat tu, orang cerita ke saya, ni di apa nama di selatan Thailand. Ni kok ada Ustaz Arif Ashraf ke nak terang. Dia kata kalau nak nikah dengan orang selatan Thailand, dia kata dia tak kisah pun maknanya kita nikah asal atau pitih je. Maknanya kalau kita tak balik sangat, balik sebulan sekali ke tak apa lah. Apa tak? Asal atau pitih. Boleh lah terang hak mana berminat tu dah. Orang khabar, saya tak kaji sendiri tu. Saya tak kaji sendiri. Okay, baik habis. Okay, selesai situ. Cuma satulah hak kita kata tadi, tak boleh dalam satu malam tu dibahagikan bini tu. Macam contoh dia ada 4 orang bini tau. Boleh tak dalam satu malam tu digilirkan, maksudnya ke 4 bini dia pergi? Jawapannya tak boleh lah. Tak boleh. Gitu. Tak boleh dia pecah-pecahkan malam pula. Dia tabaid, dia memecahkan, membahagikan malam-malam pula, tak boleh lah. Tak boleh. Cuma apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW kepada isteri-isteri baginda, ada Nabi bersama dengan isteri-isteri tadi pada satu malam, maka Imam Bajuri kata hak ni ditanggung atas isteri-isteri tadi redha. Adakah hadis yang Nabi SAW bersama dengan isteri, jimak dengan isterinya pada satu malam? Tak. Jadi semua isteri tu disetubuhi oleh Rasulullah pada satu malam. Jadi hak ni antaranya menunjukkan macam mana sebenarnya Rasulullah ni bukan sekadar orang yang kuat ibadat, maksudnya, tapi dia tadi ada syahwat yang kuat, tapi diselesaikan dengan jalan yang halal. Nampak? Jadi tak ada masalah lah. Kekuatan kepada Rasulullah SAW. Di dunia Tuhan beri dah kekuatan dapat bersama dengan isteri-isteri yang ramai pada satu malam. Kita ni orang biasa ni Tuhan beri dia syurga lah. Di syurga ulama kata sekurang-kurang kekuatan seorang lelaki boleh bersama dengan 100 orang perempuan. 100 orang tak silap. Tengah tengok dalam kitab Wasailul Wusul, dia ada bahas isu tu. Kekuatan ahli syurga bersama dengan bidadari berapa orang. Okay, baik, selesai tu. Cuma nak khabar hak Rasulullah SAW tadi, boleh tu atas dasar izin isteri dia. Okey, selesai. Jadi hak masalah waktu ni pula. Faman lam yakun harisan masalah. Okey, ambil buat gambaran dulu. Kita ni ia ada kena dudukkan sehari semalam paling kurang. Jadi ulama tengok kalau orang tadi jenis kerja siang, maka kerja siang itulah adalah asal, dia panggil imat. Asal dia, malam tu yang follow. Berapa kita nak tekan isu ni? Kerana kat lagi isu gati. Abang Tuan berkata tadi, orang nak nikah ramai, dia kena fikir panjang. Sebab asalnya kalau tidak nikah ramai, mungkin tidak jatuh dah dosa pun. Tapi sebab nikah ramai, hukum-hukum ia langgar, jadi dosa pula. Apa tak? Boleh kerak statement ni, orang nak nikah ramai, kena fikir panjang. Takut-takut benda yang asalnya tak ada masalah, tiba-tiba jadi dosa pula bagi dia. Okey, tengok dia kata. Faman lam yakun harisan.
maka sesiapa yang bukanlah dia tu haris. Haris ni kita panggil orang hak kerja pokgak ke gitulah. Dah. Maksudnya nak isyarat kepada orang hak kerja malam. Okey. Fa'imadul qasmi, maka hak asal. Imad dengan maksud al-aslu. Asal pada pembahagian fi haqi zaujah yang lam yakun harisan tadi tu. Al-lailu. Asalnya malam. Asalnya adalah waktu malam. Wan naharu taba'un lahu. Dan siang tu adalah mengikut baginya bagi malam dia. Okey. Siang tu ikut bagi malam. Okey. Kemudian waman kana harisan. Tadi ia bukan kerja malam. Ni waman kana harisan. Dia tu pula jenis kerja haris. Haris ni jadi jagalah contohnya. Pokgak orang Terengganu panggil. Fa'imadul qasmi, maka pembahagian, asal pembahagian fi haqqihi pada haknya an-naharu. Hak kira tu siang. Wal lailu taba'un lahu. Dan malam tu mengikut bagi siang. Okey, boleh. Jadi hak senangnya nak kata ia sibuk hak ni. Ia sibuk hak ni. Kalau ia sibuk tadi pada waktu malam, maka malam tu dikira sebagai asal bagi qasam, bagi pembahagian dia tadi. Bagi al-qasmu tadi. Qasam lain pula minta maaf dah. Banyak kali dah tersasa tu al-qasmu. Okey. Baik. Kalau dia kerja tu siang, kalau dia kerja tu siang, maka asalnya malam. Gitu. Kalau dia kerja malam, hak asalnya siang. Balik muka bawah ni. Okey, bila gitu, wala yadkhulu az-zawju, dan tidak masuklah oleh suami tadi. Sini ada Imam Bajuri jaga sikit. Wala yadkhulu di sini dengan maksud la yajuzu faya'samu man ta'adda bidukhul bi ghairi hajah wa ghairi darurah. Dan tidak boleh masuk dengan maksud suami tu tak boleh pergi ke rumah bini dia hak bukan giliran dia. Nak cerita tu Suami kalau bukan giliran isteri kedua, malam tu giliran bini muda. Dia pergi juga rumah bini tua. Bini muda. Hukumnya masa tu haram dan berdosa kalau ia sengaja pergi, kalau tak ada hajat dan tak ada darurah. Kayak kita katakan. Cuma ia ada khulu sini dengan makri pakih la yajuz fayatsam. Ala man ta'adda bihi lah. Man ta'adda bihi. Bidukhul. Dah, boleh. Jadi dosa pula. Ni yang berkhabar ni. Tiba-tiba jadi tambah dosa. Padahal, nampak? Tapi tengoklah kalau ada orang ada keperluan ke dan sebagainya. Kerana ramai perempuan-perempuan tidak berkahwin lagi tau. Jadi nak membantu perempuan ni menunaikan syahwat secara halal. Jadi niat-niat tu boleh ditanggung lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati orang tersebut. Cuma dia kena ngaji tu. Okey. La yadkhulu zawju lailan kalau ikut sini. Cumanya Imam Bajuri jaga ni wasawak tu dia naharan siang. Okey, jadi suami tu tak boleh pergi masuk ataupun hadir ke rumah siapa pada waktu malam ataupun betulnya pada waktu siang ala ghairil maksumilaha, atas bukan isteri yang ikut yang teng dia. Bahasa mudah bukan isteri yang giliran dia al-maksumilaha. Okey, suami tak boleh masuk jumpa isteri dia yang bukan giliran dia. Tak boleh masuk tadi li ghairi hajatin, kerana tidak ada hajat. Okey, sini hamba nak sebut kesimpulan sikit Hak Imam Bajuri sebut gini. Kalau ia bagi kan, ia wajib ikut pembahagian malam siang macam kita royak asal dan juga tabi' tadi. Okey. Bila dia tadi boleh jumpa bini dia ketika giliran bini lain. Ketika giliran bini lain, bila dia boleh pergi kat rumah bini lain, contoh hamba sebut. Ia giliran bini pertama. Boleh tak ia pergi rumah bini kedua? Ulama kata hukum asal haram. Bila dia boleh pergi rumah bini kedua? Yang pertama kalau ada hajat. Okey. Kalau ada hajat, ia hanya boleh pergi siang sahaja. Ia hanya boleh pergi hak asal. Boleh? Ia hanya boleh pergi hak asal sahaja. Okey. Kalau malang pula, kalau tadi ada hajat.
Kalau ada hajat hanya boleh pergi hak waktu asal sahaja. Waktu asal tak. Kalau tak ada hajat tak boleh pergi langsung. Okey. Lepas tu ada pun kalau ada darurat giliran rumah bini pertama. Tak. Bini kedua ada darurat. Okey, masa tu boleh pergi siang atau malam. Gitu. Okey, tu kesimpulan ayat. Kalau kerana hajat boleh pergi waktu asal sahaja. Kalau kerana darurat boleh pergi siang atau malam. Okey, boleh? Tu nak ayat. Fa in kana habis. Jadi fala wala yadkhulu zawju lailan ataupun wasawab sini adalah an-nahar kerana dia membincangkan kama abbara bihi syaikh khatib li anna dukhula fil asli la yajuzu lil hajah. Dia ada bahalah tu bawah dah. Budak dah baca tu. Okey. Fa in kana li hajatin. Okey, kalau sekiranya ada hajat ka'iyadatin seperti ziarah sakit. Iadah ni merujuk khusus kepada ziarah kerana sakit. Wa nahwiha dan seumpamanya lam yamna minad dukhul, tidak dihalang daripada dukhul, maksudnya dukhul sini bukan jimu', maksudnya masuk bertemu dengan isteri dia. Boleh. Masuk bertemu dengan isteri dia. Dah. Jadi kalau bini dia sakit ke bolehlah pergi tengok bini dia tadi. Wahina izin, dan ketika itu dan tidak dihalang daripada masuk jumpa ni yang berkhabar tadi, iaitu dilarang pada waktu tidak dihalang pada waktu siang. Tidak dihalang pada waktu siang. Okey. Wahina izin, dan ketika itu ketika ada hajat. In tala muksuhu, sekiranya lama. Okey, walaupun boleh masuk, boleh pergi kat rumah bini nombor 2, soalan timbul lah, kena qada ke tak? Kena qada tak jam tadi tu? Jam duduk rumah bini nombor 2, giliran bini pertama. Tengok. Okey, kata wahina izin in tala muksuhu. Dan ketika itu ketika benda? Ketika masuk kepada bini hak bukan giliran dia tadi. Kerana ada hajat tu. Hak ni in tala muksuhu, kalau lama masa dia duduk kat bini nombor 2 padahal giliran bini pertama. Qada, nescaya hendaklah dia qada min naubatil madkhuli alaiha, daripada waktu yang digilirkan, yang diduduk atas isteri hak yang bukan giliran tadi, misla muksihi, seumpama dengan tempoh dia duduk tadi. Contoh kita kata bini giliran bini pertama, dia pergi duduk dekat rumah bini kedua, ziarah bini kedua sakit. Okey, lama tak dia duduk? Lama pula dia pergi duduk. 4 jam dia duduk contoh. 5 jam ke mandi bini, siap makanan, contohlah. Baik, lepas tu pula dan sebagainya. Baik, lama maka dia kena ganti 4 jam tadi dekat bini pertama dia. Kalau lama dah. Faham daripada sini, kalau sekejap dah. Kalau sekejap maka tidak perlu ganti. Okey, habis itu. Isu seterusnya pula. Kalau tengah-tengah dia pergi ziarah ataupun melawat bini dia hak sakit tadi, dia pergi jimak dak sekarang dah bini dia. Bukan giliran bini tu. Jadi wajib ganti dak tempoh tadi. Fa in jama'a, kalau sekiranya dia bersetubuh dengan isteri tadi. Suami tu bersetubuh dengan bini hak bukan giliran dia tadi. Qada zamanal jima' la nafsal jima'. Okey. Dia wajib qada benda? Qada tempoh masa jima'. Okey? La nafsal jima'. Tak wajib qada diri jima' tu. Maksudnya, kalau giliran bini pertama, dia pergi rumah bini kedua. Kerana ada hajat dan sekiannya. Okey, dia pergi jima' bini adik. Okey, masa tu, tak wajib jima' bini pertama. Cuma kena ganti tempoh untuk bini, tempoh masa dia duduk dengan bini kedua tadi untuk jimak tadi. Boleh. Hanya kena ganti masa, tak wajib ganti jimak tu sendiri. Maksudnya tak wajib dah dia balik rumah bini pertama tu jimak kau tak wajib lah. Cuma sunat dia buat gitu. Dah. Okey, baik. La nafsal jima' illa
an yaksura zamanuhu fala yakdihi. Hak kata kena ganti masa jimak ni adalah kalau ya jimak tu masa panjang. Intola lah. Dah. Kalaulah ya jimak tu masa panjang baru kena ganti waktu jimak. Kalau ya jimak tu sekejap je maka tak perlu ganti juga. An yaksura illa melainkan an yaksura zamanuhu zamanul jimak. Sekiranya yaksura pendeklah oleh waktunya waktu jimak tu fala yakdihi maka tidak perlu dia qada tempoh tersebut dah. Sampai 2-3 jam jimak contoh. Nampak? Jadi hak tu dia kena gantilah waktu jimak tadi. Bukan diri jimak ketika itu. Okay, selesai. Ni bab ni sajalah ni nak buat berat sikit. Mana nak orang nak nikah tu, nak nikah ramai tu mikir sikit dah. Orang puang hak betul lelaki nikah ramai kena expert lah bab ni. Sebab ada hak masing-masing. Wa iza arada man fi ismatihi zaujatun. Dan apabila hendaklah seseorang yang pada jagaan dia tadi tu zaujatun, isteri-isteri dia tu as-safar. Kalau suami ni nak orang hak ada dalam jagaan dia tu musafir sekali. Jadi nak buat kan ni? Aqra'a bainahunna. Hendaklah buat undian. Aqra' ni maksudnya ngundi. Antara isteri-isteri tadi. Okay? Yang hak kata boleh buat ngundi nak ajak bini ni, musafir yang harus. Sama ada musafir tadi, musafir yang tawilan au qasiran. Sama ada musafir tu musafir panjang atau musafir tu musafir pendek. Nampak? Musafir panjang atau musafir pendek. Maka dia tadi kena buat orang panggil ni jugalah, orang panggil ngundi juga. Musafir panjang jauhan ni, 2 marhalah. Musafir pendek 1 batu. Okey, selesai. Adapun kalau musafir tu musafir maksiat, maka tak boleh dia orang lelaki tadi buat keluar bini-bini dia tadi, tak boleh. Walaupun dengan orang panggil dengan ngundi sekali pun tak boleh. Sebab tu kata Imam Bajuri, fa kharaja bihi lah. Takdir sikit, fa kharaja bihi, maka keluarlah dengan kata al-mubah, musafir hak haruh adalah safarul maksiyah, musafir maksiat. Falaisa lahu, maka tidak boleh baginya, bagi suami an yakhruja, ia keluar tadi biwahidatin minhunna, dengan salah seorang daripada isteri, walau bi qur'atin, walaupun dengan ngundi sekalipun tak boleh juga ketika itu. Okey. Fa in safara biha, kalau dia musafir juga masa tu, lazimahul qada lil mutakhallifati, wajib dia mengqadakkan bagi isteri-isteri hak yang ditinggalkan. Okey, boleh. Okey, habis itu. Jadi, ia kena buat ngundi bagi bini-bini tadi. Maksudnya contohnya, ia ada 2 bini tau. Ia hari ni musafir kali nak pergi Kuala Lumpur. Ia pun ngundi, bini pertama boleh pergi dulu. Pergi 3 hari Kuala Lumpur. Lepas tu nak musafir pula akan datang. Tak payah ngundi dah lah. Dah maga 2 orang je. Bini nombor 2 tu pakai pergi je lah. Pergi dengan bini nombor 2 pula. Boleh. Maknanya kalau ia ada 3 orang, yang ngundi kali pertama tu, seorang dulu lulus. Dulu contoh bini nombor 2. Boleh giliran dia. Lepas tu nak pergi musafir kali kedua pula. Giliran hak pertama dengan ketiga je lah. Nombor 2 tak ada lah. Nampak? Gitu dah. Okay. Habis. Wa kharaja ay safara, dan musafirlah suami tadi billati, dengan isteri dia yang takhruju laha Qur'an, yang keluar bagi isteri tadi tu undian. Mana isteri hak menang undian dia. Ikut tu lelaki dia. Wala, okey, dah kena qada tau. Qada tak qada masa pun tau. Wala yakdi az-zawju al-musafiru lil mutakhallifati muddata safarihi zahaban. Dan tidak perlu qada suami tadi yang musafir, tak perlu qada bagi al-mutakhallifat ni, maksudnya isteri-isteri yang tertinggal tu lah, isteri-isteri yang dah ikut sekali tu. Tak perlu qada bagi isteri yang tertinggal tadi, suami tu tak perlu qada muddata safarihi, sepanjang tempoh musafirnya. Zahaban, pergi yang je tadi, musafir tak perlu dia qada. Okey. Fa in wasala maqsadahu, maka sekiranya suami tu sampai dah pada tempatnya, maksud tempatnya,
wasara mukiman, dan jadi masa tu mukim. Tadi musafir ni sampai di satu tempat yang jadi mukim. Maksud mukim sini lebih dari 4 hari lah. Okey. Contoh dia pun nak taswir, nak wi gambaran tu bi annawa iqamatan muassiratan awwala safarihi. Dengan bahawasanya dia telah berniat bermukim. Dia telah berniat bermukim pada permulaan musafir. Ataupun inda wusuli maqsadihi, ataupun ia niat musafir tu ketika nak sampai dah pada tempat dia mukim tadi. Dia niat mukim tu pada ketika sampai, au qabla wusulihi, ataupun niat mukim tu sebelum sampai. Okey, jadi hak gini siapa tahap mukim ni qada muddatal iqamati, hendaklah dia qada tempoh dia bermukim tadi. Boleh? Insakana al-mashubata ma'ahu. Sekiranya bersekedudukanlah. Al-mashubah sini zaujah itulah. Isteri dia tadi. Ma'ahu bersamanya fis safar pada pemusafiran tadi. Kama qalahu al-Mawardi. Sebagaimana telah berkata Imam Mawardi. Cerita gini. Okay, sekarang ni kita kata. Bila bini tadi. Tok lelaki nak pergi musafir. Maka ia suruh bini dia ngundi. Ngundi. Okay, tubik undi. Maka masa tu bini hak tubik undi ikut pergi musafir. Okay. Dalam tempoh musafir hak ni. Perjalanan hak kurang 2 hari. Mana kalau duduk di Nur kurang 2 hari. Kurang 3 hari. Okay. Hak tu tak dikira. Boleh? Hak tu tak dikira. Tapi kalau dia duduk lebih dari 4 hari. Dia duduk dengan bini dia tu lebih 4 hari. Masa tu dia kena qada. Dia kena qada. Dia kena qada tempoh tadi. Okey. Dan hak kena qada tadi syarat dia. Syaratnya kalaulah bini masa mukim tu bini duduk dengan tok lelaki. Bini hak giliran tadi tu duduk dengan tok lelaki. Wa illa, dan jika tidak dengan maksud wa illam yusakin al-mashubata. Dah. Bi'an i'tazalaha muddatal iqamah. Dan jika tidak, dengan maksud kalau bini tu, dia duduk dengan, dia pergi musafir dengan tok lelaki, tapi dalam tempoh mukim tu, dia tak duduk sekali dengan tok lelaki. Hak ni, tak wajib qada tempoh tersebut. Tak wajib qada dah. Tak wajib qada tempoh zahaban, pergi tadi. Muddataz zahab. Kama la yajibu qada'u muddatiz zahab. Okey. Habis itu. Wa amma muddatur ruju' adapun tempoh ia balik. Fala yajibu 'ala zauji, maka tidak wajib atas suami tadi. Okey, tadi hak tempoh musafir. Tak, tempoh musafir tu tak wajib ganti. Cuma kalau mungkin wajib. Tu pun kalau duduk sekali lah. Okey. Ada pun dia kata wa amma muddatur ruju', adapun kalau tempoh rujuk. Tempoh rujuk tadi fala yajibu 'ala zauji, maka tidak wajib atas suami tadi qada'uha, menggantikan tempoh tadi ba'da iqamatihi, selepas daripada menetapnya suami tadi. Okey dah. Tu secara fiqh hak boleh kita sebut. Panjang pula jadi ya, kena ambil kejap je ni. Okey, habis itu. Kemudian ni nak pergi masalah dia pula ni. Kalau nikah baru. Bawah lagi tak Ustaz Arif tau. Okey, wa iza tazawwaja az-zawju. Okey, sekarang ni satu isu hak menarik hamba nak sebut satu fakta menarik. Imam Bajuri berpendapat orang baru nikah dalam tempoh dia honeymoon tu, kaki akan royak. Kalau orang tu nikah baru dengan janda 7 hari, nikah baru dengan sayyid, nikah baru dengan janda 3 hari, nikah baru dengan bikir dengan anak dara 7 hari. Imam Bajuri sebut harang suami gi jemaah atau Jumaat siang atau malam
Tak. Melainkan dengan izin isteri dia. Tu. Ni antara satu benda yang rare. Okey. Kali ni kita akan kupas insya-Allah. Okey. Ni ambil semangat sikit ni Ustaz Arif. Ni bab tajuk penting hang ni. Kita nak kata wa idza tazawwaja az-zawju, apabila suami berkahwin, jadi datan yang baru. Baru sini sama ada baru memang tak pernah kahwin ataupun akad baru setelah daripada dia kata walau bitajdi di akdiha ba'da bainunatiha, ataupun akad bainunah ni contohnya fasah. Jadi fasah kan dia kena nikah baru. Nampak? Jadi masa tu dikira baru kau. Dikira nikah baru kau. Sinilah. Sini maksudnya ambil hukum ni kau. Okey. Dia tolak bain contohnya ataupun dia tak difasah ataupun dia khuluk ke, kat kita akan tengok bab khuluk. Lepas tu nak nikah kena akad baru. Bila akad baru masuk dalam kategori jadidah sini kau. Wa iza tazawwaja zawju jadidah. Adapun kalau dia tolak raj'i, hak tu tak ada hak lah. Hak yang dibincang ni. Tu ada bawah Imam Bajuri ada riwayat lah. Orang yang sini ni ambil situ belaka. Okey, apabila suami tu nikah baru, khossaha, hendaklah suami tu menentukan, mengkhususkan akannya akan jadidah tadi hatman wajib. Khusus ni wajib. Khusus walau kanat amatan, walaupun orang tadi tu jadidah tadi tu amah, hamba dia, wa kana inda zauji ghairul jadidah. Dan adalah di sisi suami tadi ada isteri, ada az-zauj kat situ. Wa kana inda zauji ghairul jadidah. Dan ada masa tu di sisi suami tu isteri yang bukan baru. Maknanya nikah dua ni. Okey. Maknanya dia tadi ada masa tu bini hak dak nikah baru ada lah. Wa huwa yabitu indahu. Dan ketika itu dia bermalam, suami tu bermalam di sisinya, di sisi ghairu jadidah tu. Okey. Jadi bila dah giliran dia bermalang, kan kita khabar asalnya tok lelaki tak wajib pun duduk bermalang. Apa tak? Jadi bila dia tadi nak bermalang di sisi waktu bini pertama ada contoh. Dia bini pertama ni bini lama lah kita panggil. Lepas tu nak nikah baru. Masa tu kena putuk masa bisab'i layalin, dengan 7 hari. Okey? Putuk masa 7 hari. Dengan siapa? Dengan hak baru tadi. Nikah hak baru tadi. 7 hari mutawaliyatin, yang berturut-turut. In kanat tilkal jadidatu bikron, sekiranya yang nikah baru tadi, bini hak yang dinikahi baru tadi adalah anak dara. Adalah anak dara. Masa tu 7 hari. Tentu dengan 7 hari. Wala yakdi lil baqiyati, dan tak perlu dia qada bagi hak baki-baki hak lain. Contoh yang nikah nombor 4. Tak, 3 tu kali ikutnya dia buat susunan lah. Dia buat orang panggil tengah ikut teng lah. Tengah ikut teng. Contoh masa tu teng hak nombor 3 pula. Hari nikah tu teng nombor 3 tau. Pasal kalau tak ada teng dah tak apa je. Teng nombor 3. Bila teng nombor 3, dia kena excuse dulu. Bila luang dulu kejap. Nikah baru ni 7 hari dengan anak dara. Lepas tu baru sambung mula giliran nombor 3. Lepas tu pula nombor 1, nombor 2, nombor 3 gitulah. Dah. Tu. Dan ia qaid mutawaliyat, berturut-turut. 7 hari tu berturut-turut. Kena wi tu. Imam Bajuri kata hikmah buat apa 7 hari ni? Sebabnya orang panggil dipilih 7 hari tu sebab bilangan hari dalam dunia ada 7 hari. Okey, boleh. Sebab apa diberi 7 hari ni ataupun diberi tempoh yang tertentu ni, kerana biasanya orang hak baru nikah ni nak hilangkan wahsyah, hishmah dia panggil, nak hilangkan hishmah ni, rasa malu tu. Cuma rasa malu ni ghalib lah bagi orang hak baru nikah ataupun yang tak pernah nikah, ghalibnya ia malu lah. Okey. Tapi waktu atas jalan ghalib sajalah. Okey, selesai. Jadi ia kena khususkan masa 7 hari. Wa khassaha bisalasi
Dan hak hamba bahas tentang tadi tu. Bini tadi dak wajib Jumaat. Bini pula. Tok lelaki yang nikah. Baru nikah malam pengantin. Kalau dalam kitab fiqh kita akan tengok benda. Bab uzur jemaah. Kita tengok bab jemaah. Dapat bab uzur jemaah yang akan bahas isu. Isu uzur jemaah ni apa? Orang tadi kalau malam pengantin diuzurkan dia jemaah. Pandangan Syekh Ibnu Hajar, dia hanya diuzurkan jemaah dan semayang pada waktu malam sahaja. Okey. Kalau yang nikah seorang, maksudnya pada waktu malam sahaja di sisi Syekh Ibnu Hajar. Dan juga itulah pendapat Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Adapun pandangan sebahagian ulama mutaakhirin daripada mazhab Syafi'i, antaranya Imam Bajuri ni, dia berpendapat benda. Orang yang baru nikah bukan setakat diuzurkan mayang berjemaah pada waktu malam saja, gari isyak saja. Bahkan diuzurkan jemaah pada waktu siang juga. Bahkan ada yang lebih parok lagi, antaranya Imam Bajuri sendiri, dia kata bahkan haram pula bagi suami pergi mayang Jumaat atau jemaah dalam tempoh tersebut, dalam tempoh yang dikhususkan tadi tu, untuk pergi Jumaat melainkan dengan redha isteri dia. Dia duduk sini. Siapa ada Bajuri, tinggal tengok dekat qauluhu in kanat tilkal jadidah bikron. Dah kata Imam Bajuri alal mu'tamad. Sebenarnya hak ni mu'tamad di sisi Imam Bajuri lah. Jadi Imam Bajuri ada bahas bawah tu, hamba dak panjangkan lah masalah tu. Cuma atas pandangan Syekh Nawawi, Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, begitu juga Imam Ibn Hajar, hak ni 7 hari ataupun 3 hari yang akan disebutkan ni hanyalah diuzurkan jemaah pada waktu malam dan tidak diuzurkan Jumaat. Okey, itu. Habis itu, dan ada lagi lah orang yang berpendapat sama macam Imam Bajuri tu, bukan dia saja. Okey. Sambung balik. Wa khassaha bisalasin mutawaliyatin, dan dia hendaklah menentukan 3 hari berturut-turut. In kanat tilkal jadidatu sayyiban. Sekiranya orang peruang bini hak baru yang tadi tu adalah orang panggil janda. Falau faraqal layali binaumihi. Tadi kan dia qaid dengan berturut-turut. 7 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut. 7 hari bagi anak dara, 3 hari bagi janda. Okey. Dah kerana kalau dia asingkan. Falau farraqa al-layali binaumihi lailatan indal jadidah wa lailatan fi masjidin masalan. Dan kalaulah dia mencerai-ceraikan, mengasing-asingkan malam-malam dia tu, suaminya dengan tidurnya satu malam di sisi isteri baru dan satu malam di masjid contohnya. Dah kena. Lam yuhsab zalika. Masa tu tak dikira. Sebab tu ia qaid dengan mesti 7 malam berturut-turut atau 3 malam berturut-turut. Dia tak kira. Bal yuwaffi al-jadidata haqqaha mutawalian. Bahkan suami tadi kena yuwaffi, kena sempurnakan. Akan isteri hak baru tadi, haknya hak al-jadidah mutawalian secara berturut-turut tadi, iaitu 7 hari berturut-turut pada bikir, 3 hari berturut-turut pada janda. Wa yaqdi ma farraqahu lil baqiyat, dan hendaklah dia mengqadakkan apa yang diasing, malam hak yang diasingkan bagi baki-baki isteri dia, hak lain. Okey, selesai. Habis itu bab al-qasmu. Jadi dalam bab ni ada 2 bab . Ada 2 bab. Kemudiannya kita masuk satu bab berkenaan dengan nusyuz. Lambat tau hamba baca tau. Buatkan ni laju. Kita ambil sikit dah. Wa idza khafa az-zawju nusyuzal mar'ah, dan apabila suami tadi bimbang. Khafa dengan maksud zanna, bimbang. Bi an zaharat amaratu nusyuziha. Apabila suami tu bimbang dengan bahawasanya zahirlah amarah, tanda-tanda nusyuz isteri tadi. Nampak dah bini macam nak nusyuz ni. Tengok. Wa fi ba'din nusakhi, dalam sebahagian nuskah dia kata wa idza bana nusyuzul mar'ah. Sama je lah. Apabila nyata
Tadi khafa ni apabila nyata. Nusyusnya perempuan ai zahara. Okey. Sama ada dia kata sini, menarik ni Baijuri bahasa ni. Sama ada tanda hak zahir tadi dengan perbuatan atau dengan perkataan tau. Tubik pada mulut orang panggil dengan perkataan. Contohnya dengan perbuatan. Bini dia tadi muncul tanda-tanda nak nusyus. Contoh ka'idradin. Seperti bini dia tu berpaling. Wa'ubusin. Dan juga bini dia tu masang muka. Ba'da lutfin. Bini dia tu masang muka dengan dia. Selepas daripada berlembut muka. Maksudnya sebelum ni muka dak lah garang. Nampak tak? Tapi kalau bini tu memang jenis muka kerah gitu. Tu tak payah kira nusyuh lah. Ni bini hak memang muka molek je. Tiba-tiba jadi muka ubus. Garang, marah. Masang muka. Nampak? Hak tu tanda orang panggil berpaling. Tanda dia tadi, tanda-tanda nak nusyus. Waka khuruji min manzilihi bila uzrin. Sama juga contohnya bini tu dia keluar rumah tanpa izin. Ni tanda-tanda nak nusyuh lelaki ni. Okey? Tapi kalau kita kata sini, bini ni kalau dia keluar rumah tanpa izin, tanpa uzur lah. Keluar rumah tanpa izin, tanpa uzur tu antara tanda-tanda nak nusyuh. Okay, kajian bermasuk dalam sikit. Cuma kita nak baca atas dulu. Okey, bila dia bimbang, bini dia tadi nusyus, wa'adhaha, hendaklah dia memberi peringatan kepada bini dia. Wa'adhaha zawjuha, hendaklah suami tu beri peringatan kepada bini dia. Bila darbin, tanpa pukul, wala hajrin, tanpa pulau. Hajrin ni maksudnya pulau dengan percakapan. Boleh? Pulau dengan percakapan. Wala hajrin laha, tanpa dia pulau bagi isteri tadi. Kerana cara dia nak beri peringatan tadi. Kaqaulihi laha, seperti kata suami tu kepada isteri tadi. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu pada Allah. Fi haqqil wajibi li alaiki. Pada hak yang wajib untuk aku, wajib tadi atas kamu. Wa'lami, dan hendaklah mu beringat ataupun mu tahu annan nusyuza, bahawasanya nusyus itu muskitun lin nafaqati wal qasmi, menggugurkan. Nusyus tu menggugurkan baginya nafkah dan juga pembahagian, orang panggil tempat tidur dia lah. Hak kita bahas panjang ni dah. Situ. Jadi ia kabur gitu ke bini dia, hak tu antara lafaz yang disarankan lah. Tak semesti gitu. Ataupun dalam sini Imam Baijuri contoh, ia tambah syarah Syekh Khatib, kata wahdari al-uqubata. Mana suami koyak ke bini dia hak nampak tanda nusyuh tadi, beringatlah sikit, takutlah sikit balasan Tuhan tu. Wayak gitu ke dia. Okey. Walaisa asyatmu lizauji minan nusyus. Ni menarik. Dan tidaklah asyatmu, celaan, makian isteri tadi, lizauji, pada suami dia tu, minan nusyus, tak kira nusyus. Nampak tak? Bal tastahiku bihi, bahkan hak yang berhak dengannya dengan asyatmu tadi, at-ta'diba. Masa tu, kalau bini tu, dia duk nyupah ke tok lelaki, duk bleber ke tok lelaki, panggil nusyuh tak? Tak lagi. Tak lagi dah. Tak lagi nusyuh lagi. Bahkan hak yang selayaknya dengan syatmi tadi, bihi ai bi syatmi tu, at-ta'diba, selayaknya orang puan tadi kena ta'dib, kena diberi ajaran ataupun diajar adab minaz zauji, daripada suaminya, fil asahi, atas pandangan yang asah. Dah boleh tak tok lelaki dia pergi ngadu ke tok qadi sebab bini dia tadi boleh lapor laporan nusyuh tak? Tak. Sebab bini dia ni blabel sama, maki hama sama dia. Tak boleh. Wala yarfa'uha, ai wala yarfa'u zawjuha, akannya akan isteri. Dan tak bolehlah mengangkat oleh suami tu akan isterinya ilal qadi, akad kes kepada tok qadi. Apa? Bini tadi nyupah tok lelaki. Tak boleh dah. Tak boleh. Dalam kitab Fathul Mu'in, dalam bab ni bahas masalah ni tau.
mencela bini, kena maki seumur, bini maki tok lelaki seumur ni tak masuk dalam nusyuz sebab apa? Sebab ia bawa satu riwayat kerana orang perang ni hak jenis maki tok lelaki ni biasa. Nampak tak? Payah nak cari orang perang yang tak maki tok lelaki dia seperti mencari gagak berkepala putih. Dia bagi riwayat tu. Seperti mencari gagak berkepala putih. Okay? So, nampak situ dah. Cuma hamba nak undur sikit belakang tu. Hak dekat Baijuri sebut adalah hamba cerita dalam ni gini. Orang perang, tanda nusyuh dia tadi, dia sama ada tanda nusyuh tu dengan perbuatan seperti dia berpaling, bermasam muka ataupun keluar rumah tanpa uzur. Dah. Maka hak tu contoh lagi kenapa hak yang dia berpaling tadi, contoh lagi seperti dia halang bini dia daripada jimat tanpa uzur. Dia halang bini dia daripada jimat tanpa uzur. Hak tu termasuk juga dalam tanda-tanda nusyuz. Okey. Tu dari sudut perbuatan. Ada juga tanda-tanda nusyuz dari sudut perkataan. Dia kata contohnya bini tadi ka'an tujibahu bikalamin khashinin ba'da'an kana bilayinin. Bini tadi jadi maki tak kena. Cuma kalau bini tadi dia jawab jawapan suami dia dengan perkataan yang kasar selepas daripada lembut. Maka hak ni termasuk tanda-tanda nusyuz juga. Dah. Bersalahan dah dia kata ma idza kana tab'uha zalika daiman. Kalau bini yang macam ni cakap macam nak marah mak. Nak benda. Air dedah kan? Tak jenis gitu. Hak tu dak angin nusyuz dah. Hak tu dak angin nusyuz. Adapun hak ni adalah masalah yang kalau sekiranya dia tadi tu mula cakap molek, lepas tu cakap dalam keadaan jawab dengan kasar dan sebagainya. Cuma dalam ni, poin ni Imam Baijuri bahas dekat qauluhu wa idza khafa, sahabat boleh tengok Hasyiah Baijuri yang buat kesimpulan. Tadi kita kata keluar rumah tanpa uzur tak masuk nusyuz. Keluar rumah tanpa uzur nusyuz. Tapi kalau keluar rumah dengan sebab uzur tak panggil nusyuz. Contoh, isteri dia keluar rumah untuk berjumpa qadi. Nak pergi minta kepada qadi hak isteri tadi. Isteri tu pergi keluar rumah untuk jumpa Tok Qadi. Contoh macam sahabat kita itu Ustaz Hanafi Abdullah dia tanya kan. Isu kalau bini tadi dipukul suami. Jadi dah keluar rumah pergi ngadu ke Tok Qadi minta fasal apa, adakah masa tu haram? Jawapannya tak. Dan tidak dipanggil nusyuz. Maknanya mungkin lah kalau ikut mazhab kita Syafi'i ini, maknanya tak boleh subject-filekan kes nusyuz keluar rumah tanpa izin sebab kita nak pergi jumpa qadi. Gitu. Ataupun dia tadi, bini tadi, dia keluar rumah untuk cari nafkah ketika suami dia tak mampu menunaikan nafkah yang wajib. Ulama kata boleh bini keluar rumah tanpa izin untuk mencari nafkah yang wajib sekiranya suami dia tidak beri nafkah yang wajib untuk makan minum dan sebagainya. Ataupun minta fatwa hukum syarak, maka masa tu boleh juga dia keluar rumah. Tapi syaratlah kalau tak ada, maknanya untuk lelaki tu bukan orang aling, ataupun dia tak boleh. Tapi dia ni boleh. Walaupun dia keluar rumah, dia ni WhatsApp je. Tanya je ulama-ulama ataupun tok-tok guru kita dalam radio dan sebagainya. Boleh je dah. Baik, selesai. Habis itu. Selaju-laju lah tu. Okay, kita nak habiskan lagi dah. Okay, first dia kata beri peringatan kalau bimbang. Kalau bimbang ataupun nyata baru tanda-tanda je. Fa'in abad ba'dal wa'zi. Adapun kalau sekiranya isteri tadi masih lagi abad ni maksudnya enggan ataupun mengingkari lah. Dia nak ajak jimat pun tak ambuh. Tak. Cuma selagi yang bertinggal hak tadi tu. Hak ia bahas dekat bukan wa idza khafa, ia bahas dekat wa fi ba'di nusakhi wa idza bana nusyuzu al mar'ah ay zahara tu siapa bawah tu ia bahas lagi masalah dia. Keluar rumah tanpa uzur, keluar rumah dengan uzur, ia bahas itu. Ia bahas juga masalah bini kalau tok lelaki ajak bersama, bini tolak tanpa uzur, hak tu dipanggil nusyuz. Tapi kalau dengan uzur, dia tadi tolak permintaan tok lelaki sebab uzur. Contoh,
Bini tak ada sakit. Tak. Ataupun ada luka pada faras bini tadi. Ataupun bini tadi tu istihadah. Istihadah, hukum jima' ketika istihadah harus. Harus dah. Ingat tu. Harus. Tapi harus tu terikat dengan kalau tidak mudarat. Kalau mudarat jadi haram. Kalau tidak mudarat harus. Maksudnya sama-sama okey je. So boleh. Hal ni antara masalah yang dikecualikan melomorkan diri daripada darah, dengan darah. Asalnya kita haram melomorkan diri dengan darah. Masalah ni dikecualikan. Okey, maknanya dah kan bila bersama dengan isteri yang istihadah berdarah kan. Jadi menyebabkan kemaluan suami tu berdarah, maka masalah. Tapi ada 3 poin yang nak tekan. Okey, pertama, hukum asal bersama dengan isteri ketika istihadah harus. Dengan syarat tidak membawa mudarat. Kalau bawa mudarat jadi haram. Okey. Dan tidak dikira nusyus kalau suami tadi minta dengan isteri yang istihadah, tiba-tiba isteri tadi tolak. Tidak dikira sebagai nusyus. Tu orang puang kena tahu hukum ni. Sebab ada sebahagian suami, dia pakai guna title agama untuk mendapatkan hak dia dan menolak hak isteri dia. Sebenarnya agama tak beri pun hak tu kepada dia. Jadi benda-benda ni kena tengok lah. Sebab kadang-kadang ada siapa saya pernah dengar cerita tu, siapa meninggal lah. Isteri dia tu meninggal kerana terlalu tekanan. Tok lelaki apa nama ni, duit dah lah kerja tu, duit boleh 800, 900, okey tak ada masalah. Cuma maknanya duit tu dah beli nafkah. Anak-anak pun bini kena tanggung. Dah psycho lah maknanya guna hujah-hujah agama, padahal agama dah oyak pun benda tu, apa tak. Jadi kalau dah ikut saya ni jadi gini, padahal agama ada keringanan. Last sekali stres. Cikgu tu dia panggil pecah pembuluh darah dia, tak silap dah. Tu bahaya. Okey, baik, sambunglah. Fa'in abad ba'dal wa'zi. Kalau sekiranya isteri tadi enggan selepas diberi peringatan. Illa nusyuza, melainkan nusyuh juga. Jawab je, hajaroha. Hendaklah suami tadi memulau isteri tadi dengan perkataan. Hajaroha dengan perkataan ni, fi madja'iha. Hendaklah dia pulau. Hajaroh ni senangnya dok khusus pada perkataan sini dok, tengok umum kata hajaroha fi madja'iha wa huwa firashuha. Dan hendaklah kalaulah bini yang nusyuh juga lepas daripada beri nasihat, maka hendaklah suami tu tinggalkan isteri dia pada hamparan dia. Dalam keadaan orang panggil firash tu adalah firash tok lelaki dia. Fala yudaji'uha fihi. Hak ni berasa kita sambung pula dalam pertemuan akan datang dah. Tidak ada. Ya sebab ada kalau ikut nak baca sekali sedah tu okey je, cuma ya ada beberapa penting hak yang nak tekan isu. Sini Imam Bajuri dia bahas masalah pulau orang. Boleh tak kita pulau orang jadi kita berarti situ fa'in abad ba'dal wa'zi illa nusyuza. Dan lagi kita akan tengok Imam Bajuri nak sebut satu masalah dalam hak yang kitab Fathul Qadir ni, dia bawakan 3 martabat. Maksudnya mula-mula nasihat, kemudian pulau, kemudian baru pukul. Lagi Imam Bajuri akan royak sebenarnya 2 martabat je. Mula-mulanya beri nasihat pada bini, yang kedua pulau atau pukul. Tu kami kita akan bincang dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat daripada perbincangan kita. Pukul 11 dah. Jadi tak boleh lama-lama. Takut negat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.